Tapi hakikatnya bisnes kita ni lembab sebab tim kita pun cukup-cukup makan je. Ramai owner dia suka salahkan ekonomi. Dia suka salahkan market. Tapi hakikatnya bisnes kita ni lembab sebab tim kita pun cukup-cukup makan je. Dadahlah sibuk nak salahkan orang, sibuk nak salahkan market. Kadang-kadang bukan sebab tu pun. Masalah ni jadi sebab ramai owner nak bisnes naik. Tapi dia tak pernah nak naikkan level manusia dalam bisnes dia. Nak bisnes naik. Tapi orang macam tu juga. Nak staff rajin. Tapi owner pun kedekut ilmu. Kalau owner kedekut ilmu tu satu hal. Owner pun tak ada ilmu. Nak team committed. Tapi owner tak bagi pun arah yang jelas. Tak bagi KPI, tak bagi target, tak bagi direction. Nak orang yang power tapi bayaran murah dan expectation tinggi. Bang, orang power ni bang, of course lah dia boleh bagi result power. Dah tu nak pegang gaji murah ke? Dalam ekonomi sekarang, orang yang betul-betul bagus ni, dia tak cari kerja je. Dia bukan cari kerja je, zaman dah berubah. Dia cari tempat yang ada masa depan, yang ada hala tuju dan ada leadership. So kalau dia masuk dekat satu tempat tu, dia akan nampak dia boleh pergi ke mana setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia nampak syarikat ni akan bergerak ke mana lagi 2 tahun, lagi 3 tahun, lagi 5 tahun. Dan dia nampak bos dia, supervisor dia, manager dia, GM dia, owner dia, director dia, dia nampak semuanya ada kepimpinan, semuanya ada leadership. Kalau bisnes kita, bisnes anda jenis tak ada visi, jenis tak ada sistem, tak ada work ethic ataupun budaya kerja. So macam mana orang yang power ni nak datang, nak masuk? Kalau dia orang masuk pun, orang power ni dia akan nampak, dia akan stuck dekat situ tanpa ada perkembangan. So dia akan keluar balik. Jadi tim ni dia kena bangkit. Bukan saja kita nak bangkitkan potensi yang sedia ada, kita nak tim tu bangkit dengan masukkan orang-orang yang bagus. Barulah bisnes kita pun dia boleh bangkit. So, macam mana kita nak tarik orang-orang power ni tadi nak masuk dalam syarikat? Okay, nombor satunya adalah kita kena jadi leader yang kita jelas dengan arah. Kita tahu, kan? Kita tahu nak ke mana. Setahun ni kita nak revenue berapa. Kita tahu nak customer ramai mana. Kita tahu nak marginnya besar mana. Kita tahu produk apa yang kita nak fokuskan. Kita tahu apa strategi yang nak buat. Kita tahu orang yang bagaimana yang kita perlukan. Skill apa yang tim kita perlu ada. So tak adalah diorang ni datang kerja je. So semuanya clear dan jelas. Bina sistem. Yang kedua kena bina sistem. Bukan kepada bergantung kepada orang-orang sahaja. Orang-orang yang power ni, orang yang bijak, orang yang pandai, berkebolehan, ada education background, berpendidikan tinggi, diorang ni orang yang suka sistem. Dia tak suka wahara. Dia suka benda yang teratur, tersusun, terancang. Yang ketiga, upgrade diri dulu. Kita ni sebagai owner business kena upgrade diri. Tim kita takkan naik lebih tinggi dari tahap pimpinan dia. Maksudnya apa tau? Tim kita ni dia takkan berada lebih tinggi daripada pimpinan dia. Maksudnya kalau kita ni berkebolehan macam ini sajalah, kita ni owner business kan, director kan, kita ni berada di tahap ini je kebolehan kita. Tim kita ni susah tau nak lebih tinggi daripada kita, susah. So kalau kita nak tim kita tinggi, kita kena tinggi lagi. Kalau kita nak tim kita tinggi, kita kena tinggi lagi. So owner ni sebenarnya kena upgrade diri dulu. Founder, directors, shareholder ni kena upgrade diri dulu. Dalam ekonomi yang ketat macam ni, yang serba mencabar macam ni, bisnes yang ada tim yang kuat akan survive. Bisnes yang harap owner je akan burn out. Owner akan letih, owner akan tension, owner akan tertekan. So bila owner dah burn out, tak boleh dah. Owner ni dia driver tau. Director ni dia driver, dia yang bawa kereta. Kalau dia letih bang, apa dia boleh buat? Dia akan parking tepi jalan, kat area dia tidur lah. So kenderaan tadi akan berhenti bersama. Okay, so kalau nak belajar macam mana nak bina tim yang betul-betul bagus kan, so tu kena cari kelas lah, cari coach, cari sifu, cari mentor.
Kan, ataupun duduk dengan kawan-kawan yang mana bisnes dia dah cukup besar, maybe dia ada staff 20 orang, ada 30 orang, ada 50 orang, ada 100 orang. Cuba duduk dan belajar dengan mereka kan. Manalah tahu mereka ni ada masa terluang dan nak berkongsi dengan kita. So kalau tak ada, mungkin kita kena bayarlah untuk mendapatkan komitmen coach ataupun mentor bisnes ni untuk ajar kita. Okay, so kalau berminat nak dapatkan banyak lagi tip-tip bisnes, boleh follow saya.